kita melaksanakan tugas dengan jujur, profesional, iaitu mengikut standard dan peraturan dalam bagaimana keadaan sekalipun. Amalan yang bersikap jujur dan amanah dalam melaksanakan sesuatu tugasan ataupun tindakan. Ikhlasan, ketulusan, kebolehpercayaan dan amanah dalam tindakan yang kita lakukan. Ketulusan dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Selaras dengan moral dan juga etika serta undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Dan melakukan sesuatu yang betul walaupun tiada sesiapa yang melihat. Sikap jujur dan amanah, berdisiplin dan bertanggungjawab. Seorang yang berpegang kepada nilai-nilai moral dan juga beretika. Keputusan perlulah berdasarkan kepada fakta dan juga peraturan yang telah termaktub. Saya perlu konsisten antara apa yang saya ajar, saya amalkan dan saya contohkan kepada pelajar saya. Kerana mereka mungkin melihat saya sebagai role model akademik dan juga moral mereka. Memastikan pemilihan pelajar antarabangsa mengikut syarat kemasukan yang telah ditetapkan oleh UKM dan juga memastikan pelajar yang diambil adalah pelajar yang berkualiti. Saya akan sentiasa menanamkan sifat integriti dalam menawarkan pemberian beasiswa kepada para pelajar dengan penilaian yang saksama, yang adil. Setiap keputusan perlulah dilaksanakan mengikut peraturan-peraturan yang telah disediakan. Dan nilai, sikap dan tindakan yang beretika berlandaskan prinsip moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas akademik, pengajaran, penyelidikan dan pentadbiran. Dan juga akan menganugerahkan beasiswa tersebut kepada yang hak pelajar yang layak dan berhaklah menerimanya. Saya perlu memastikan semua operasi mematuhi prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Mengamalkan tanggungjawab dan buat tugasan sendiri. Elakkan menggunakan ChatGPT bila buat assignment. Student boleh start follow universiti punya peraturan lah. Like, contoh macam budak first year jawab kereta lelaki, pakai kat U pun dah tak banyak. Dan elakkan menjadi free rider.